Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Nur Zuhaira binti Muhammad Khair, wartawan Cybergear TV SMK Seri Sendayan. Hari ini merupakan hari yang penuh bersejarah buat warga SMK Seri Sendayan. Pada 14 April 2026, Majlis Peluncuran Tagline SMK Seri Sendayan akan disempurnakan oleh Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Nak tahu tagline-nya? Jom ikuti episod kali ini. Di Sendayan ini dilimpahi hikmah dan keberkatan. Dua dalam satu. Selain lautan kerja, dia juga menggambarkan satu program Majlis Peluncuran tagline SMK Seri Sendayan yang baru, iaitu adab, ilmu dan amal. Bila saya melihat RPM yang terbaru, jadi saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan syabas tahniah kepada mantan pengetua SMK Sendayan yang telah memimpin, dan dengan hasil keputusan perpisahan tersebut berkat kerjasama daripada rakan-rakan pentadbiran, rakan-rakan guru, ibu bapa komuniti, dan juga warga sekolah ini dan anak-anak, maka dapat capai keputusan SPM yang cemerlang. Dan saya percaya dengan kehadiran ada sentuhan-sentuhan yang akhir lagi tu daripada Tuan Pengetua, maka dapat mengekalkan momentum ini, dan insya-Allah angka 5 ini akan pecah tahun depan. Justru peluncuran tagline baru adab ilmu amal, atau kita panggil AIA. AIA, adab ilmu amal. Pada hari ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan satu manifestasi komitmen sekolah dalam membentuk generasi masa depan yang holistik. Adab itu adalah akar kepada segala kebaikan. Dalam dunia yang semakin mencabar, adab menjadi benteng yang memelihara jati diri dan maruah insan. Ilmu itu pula ialah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Tanpa ilmu, kita akan hilang arah dalam arus perubahan zaman. Amal pula itulah bukti kepada nilai diri. Ilmu yang tidak diamalkan hanyalah sekadar pengetahuan yang tidak memberi makna. Apabila adab diperkukuh, ilmu diperkasa, dan amal diterjemahkan dalam kehidupan, maka lahirlah insan yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga berintegriti dan berjiwa besar. Anak-anak yang dikasihi, tagline kedua, stay focused, succeed surely, adalah satu seruan yang tegas dan jelas. Saya yakin dan percaya pelajar-pelajar di depan saya adalah pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar-pelajar yang boleh diajar, pelajar-pelajar yang boleh diajar, pelajar-pelajar yang boleh mencapai. Tahun ini tahun kita. Tahun ini tahun kita. Tahun ini tahun kita. Wow. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka saya meluncurkan tagline adab, ilmu, amal, dan stay focus, succeed surely. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Baiklah, apakah harapan Tuan terhadap warga sekolah atas peluncuran Majlis Tagline SMK Seri Sendayan pada hari ini? Okay, Alhamdulillah, saya tamu ucapkan syabas tahniah kepada kepimpinan Cik Muhammad Zahid, pengetua sekolah ini bersama dengan pentadbir, serta guru dalam menyahut apa yang dihasratkan oleh rancangan pendidikan Malaysia bagi tingkatkan 5 perkara yang penting itu dalam adab, ilmu, kemudian kemahiran, daya tahan dan juga keyakinan. Jadi pengetua dah menyahut cabaran ini, iaitu dengan meluncurkan adab, ilmu dan amal. Ini nak menyahut apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Ya, nak memastikan bahawa pelajar-pelajar ini perlu ditekankan dengan adab. Jadi harapan saya dekat sekolah ini, apa yang dilaksanakan, program-program yang dilaksanakan, insya-Allah akan mencapai apa yang diharapkan, yang itu menjadikan insan yang sejahtera yang diharapkan dalam rancangan pendidikan Malaysia. Dan saya juga doakan mudah-mudahan sekolah ini akan terus cemerlang, mengekalkan kecemerlangan yang diperolehi dalam putusan SPM baru-baru ini, dan terus cemerlang bukan sahaja dari segi akademik, co-curriculum, malah dari segi saksiahnya. Saya mewakili pelajar SMK Seri Sendayan mengucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala jasa yang Tuan berikan selama khidmat Tuan. Terima kasih kembali. Sampai di sini sahaja episod kita kali ini. Terimalah ungkapan tagline dari warga SMK Seri Sendayan. Assalamualaikum. Adab, ilmu, amal. Stay focused, succeed surely. Adab, ilmu, amal. Stay focused, succeed surely. Adab, ilmu, amal, stay focused, succeed surely. Adab, ilmu, amal, stay focused, succeed surely. Adab, ilmu, amal, Stay focused, succeed surely. Kita berkeyakinan bahawa warga sekolah menengah Kebahar Seri Sendayan akan terus maju, bukan sekadar dalam bidang akademik, kita juga telah terbukti dalam bidang co-curriculum dan kepimpinan. Di samping kita menjaga adab kita untuk memajukan lagi warga sekolah ini yang bakal menjadi pemimpin masa datang. Jadi untuk itu saya mendoakan sekolah ini terus berjaya sesuai dengan tagline baru kita, iaitu adab, ilmu, amal, stay focused, succeed surely. InsyaAllah.